banyak masuk syurga orang sikit. So orang sikit ini tak ada masalah apa. Sama dia tak ditanya pasal zakat, dia tak ada keluar zakat, dia tak ada ditanya pasal haji, dia tak wajib pergi haji. Ada orang yang lapar tak makan, dia tak kena tanya. Dia orang tanya tu kan. Jadi itulah janganlah kamu makan harta sama kamu dengan jalan yang salah. Ataupun kamu menggunakan hakim yang disebut uang atau berbagai-bagai lah perkara dosa sedangkan kamu tahu. Jadi kita akan sambungkan datang ni pula cerita haji. Datang ni ayat 189 ni pasal haji. Haji ni dikatakan berkenaan bulan. Kita dah belajar surah Yasin pasal bulan kan? Awak cuba tengok bulan lah. Dia saya tengok hari Senin, betul dia malam 7 hari bulan, besoknya 7 hari bulan dia seberat ni. Jadi Selasa, Rabu dia dah sikit mengembang. Kita belajar, kita mesti nak ada praktikal lah, kita dia tengok dan untuk kita lebih faham. Kita sambung doa. Doa tak ada lagi. Tauhid. Tauhid muka surat 38 apa dia? Sini 39. Tak sifat salbiah kan? Itu agak 38 ke 39. Itu tak ada ayat Quran kan? Tak ada. Yang ada ayat Quran 39. Dia ada dua. Satu makna saja. Tapi yang ini ada dia punya ayat dia. Jadi yang ada ayat dia 39. Baik. Sekarang kita nak kenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tidak terhingga bilangannya. Ini yang kita sudah tulis wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan dalam hatinya bahawa sungguhnya wajib bagi Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang layak dengan keadaan ketuhanannya, tidak terhingga bilangannya. Tapi kita wajib mengetahui sebanyak 20. Sebab 20 ni ada hubungan dengan alam. Kita dah belajar ni 20 dah selesai ni. Ada hubungan dengan alam. Kita kenal 20, kita kenal Allah. Sebab tauhid ni fardu ain. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf yang telah balik. Sampai ke mana? Sebab apa? Tiap-tiap ilmu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain tiap-tiap diri mesti tahu. Fardu kifayah satu orang tahu, orang lain terlepas. Jadi fardu ain tiap-tiap diri bila dah mukallaf, dia mesti belajar ni tauhid sampai dia kenal Allah dan dia jamin diri dia tidak syirik. Dia kenal Allah, dia jamin diri dia tidak syirik. Dah habis fardu ain tu. Tak nak belajar tauhid tak? Tapi kalau dapat dia sambung fardu kifayah, satu orang tahu, orang lain terlepas. Kalau semua tak tahu, semua berdosa. Iaitu dia boleh beri hujah, keterangan. Kalau orang tanya, awak cakap Allah ni ada, kita tak lihat Allah, macam mana awak tahu dia ada? Apa bukti dia? Dia dapat beri keterangan. Allah tu macam mana keadaan dia? Dia dapat beri keterangan. Untuk sikit saya baru terima penyampaian dari seorang ustaz. Ustaz yang tahu saya, bukan sebarang orang. Dia disebut nama ustaz yang ajar tu, kita sebut satu tu. Dia kata ustaz tu ajar tauhid. Kan kita dah belajar laisa kabithli syai' dalam Quran. Dia kata dia lah, yang dia kata saya sampaikan. Saya tak mau tambah yang bukan bid'ah.
Dia katakan kita laisa kamitslihi syai', tidak seumpama sesuatu Allah tu. Tapi ustaz ni, si pulang-pulang ni diterangkan ni, belajar tauhid, ajar tauhid, dia kata Allah ada tangan. Sebenarnya tu Wallahualam. Tapi kalau orang yang belajar tanya, mungkin dia salah dengar, dia salah faham. Tapi yang sampaikan ni ustaz, dia pun tak tahu dari mana dia dapat ni. Dan kan dah tersebar dengan internet, ada semua ada. Satu bang, satu lagi ustaz ni cakap, ada satu anak belajar, tak tahu ini dia tak cakap belajar di mana, kat mana tak tahu. Tapi agama. Dia balik dia cakap dengan dia, mak, Islam, Buddha, ni semua agama-agama yang ada sama. Sama je. Macam tu. Yang kita bimbang tau sekarang ni, memang nak harmoni agama, nak sidang agama, nak apa agama, tak ada masalah. Kita memang disuruh berbaik-baik. Sedangkan dulu-dulu itu Malik bin Dinar tu sebelah dia Yahudi, dia buat baik. Dia, kita puasa dia nak buka kita, tak apa, nak buka, mari makan, free. Sebab tu orang buka puasa kan special. Bukan nasi yang hijau. Dia nak makan, dia pengen, okey. Tapi jangan sekali-kali dia cakap saya ikut awak semayang tarawih. Tak boleh kasih tak? Nanti lama-lama dia semayang tarawih, dia kata saya dah berapa hari dah ikut masjid awak, besok awak ikut masjid saya. Yang ni apa binungku? Kepegang ni apa dia? Pasal agama tak ada tengah langsung. Pasal budaya, okey. Nak makan pakai chopstick kan? Tak ada pasal. Orang Cina mana dia tak pakai tangan? Dia tahu spade tu. Kita spade tu kita praktikasi. Tak biasa. Tapi ada yang mengajar, awak pakai sudu garpu pun tak boleh tu. Pakai sudu garpu makan tak boleh, mesti pakai tangan. Kalau dia tu suka pakai tangan, saya bilang macam saya memang rasa saya tak kenyang lah makan pakai sudu. Kalau mana-mana majlis ada je masa tangan, pakai tangan lah. Mana-mana tempat lah, biarlah orang kata kolon ke apa, tak apa macam. Tak pernah nak pakai udang ke mana. Tapi orang yang dah biasa dengan sudu garpu, tak makan tangan awak. Saya tengok bukan expert dia kopi udang, dia kopi daging, dia kopi ayam, gini aja tuang, Allah. Dia tekan aja, dia begini aja, udang punya kulit terkopi. Dia tak biasa makan tangan. Ni orang-orang agaknya tuan-tuan lah kan. Jadi ada kata, tak boleh, terus pakai tangan. Tak boleh, awak tak faham. Ini budaya, bukannya agama. Budaya. Tapi kalau yang pakai sempit tu pun, pakai tangan. Lepas tu plastik. Dia sedut. Dia pun tak tahu macam mana nak suap. Ini kita tak boleh kontrol orang. Ada yang ajar begini sebenarnya. Yang tak boleh, keagamaan itu. Agama dia, kita tak boleh ada tolak asuh. Dia kata nyonya sebelah, ini buat taruh ini kain merah ni, taruh tinggi sekali boleh. Itu kan. Tapi kalau budaya makan kuaci sama-sama, okey lah. Kita pun jarang bagi kuaci, makan sama-sama dia. Makan lemau tak masalah. Budaya tak ada masalah. Kalau apa-apa orang nak buat, bertanya, ni budaya ke? Agama. Kalau agama, tak boleh. Jadi itulah sekarang apa yang kita sentuh tadi, kita sudah belajar, alhamdulillah pegang. Apa makna tauhid? Apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Apa yang ada pada yang lain dari Allah tak boleh ada pada Allah. Allah tu laisa kamitslihi syai', tidak seumpama sesuatu. Ini pegang. Tak kira sampai dia berapa besar pun, kalau dia ajar Allah tu ada gerak, dia diam, tak boleh. Awak syirik tu? Syirik kalau dalam rasa tak?
Syirik ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar ni menyamakan Allah dengan makhluk, sama ada zat, sifat atau perbuatan. Orang dulu dia kata Pak Hitam pun tahu perkara lain. Siapa ambil gelang saya? Tanya Pak Hitam, Pak Hitam tahu. Jadi ada tahu perkara lain selain Allah. Pak Putih boleh sembuhkan penyakit. Sakit pergi Pak Putih. Jadi kalau entitas kita selain dari Allah boleh menyembuhkan sakit kita, semua yang kita berubat atau sebagainya ini terserah. Berhasil atau tidak, tak semua berhasil. Tapi kalau kita kata benda tu yang menyembuhkan kita, itulah syirik. Syirik akbar kekal dalam neraka. Bismillah, Allah tak ampunkan dosa orang yang syirik. Syirik asghar pula, syirik kecil, riya. Riya Nabi dah kata, hadis Nabi, asyirkul asghar, syirik kecil. Allah kata dalam akhir suratul Kahfi, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan syirik dengan ibadat Tuhannya akan seorang. Awak jangan syirik dalam ibadah. Ibadah kita kepada Allah, yang mesti kepada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, atau zikir, datang belajar agama, sedekah, ini semua antara kita dengan Allah. Jangan syirik. Itu dikatakan syirik. Jangan syirik. Jangan ada kerok yang lain. Itu dipanggil syirik kecil. Tapi kalau urusan kita sesama kita, tak ada masalah. Awak jahit cantik-cantik, awak buat biskut, panggil garing-garing. Dia kali orang order lagi, dia orang makan biskut garing sedap, masak sedap-sedap. Orang kelapa, tambah lagi kelapa biar lemak, ini sedap. Tak ada masalah. Niat kita masak, niat kita menjahit, niat kita bekerja, kita nak pujian dari manusia. Tak ada masalah, kita belajar. Pasal urusan kita sesama kita. Sebab kadang-kadang kita kasih orang makan, kita harap orang tu pujilah, itu sedapnya awak masak. Dia masak, dia diam, dia tak sabar. Sedap tak? Kita masak. Kita tak sabar. Tapi awak tak puji, kita tak awak puji. Tak puji, tanya, apa nak sikit ni? Kalau sedap tak? Sedap tak? Kita yang buat. Kita yang buat. Dan kalau ibadat jadi riak. Seperti ini. Ini bukannya ibadat pada Allah. Tak masalah. Ni awak kerja rajin-rajin, dah naik pangkat, naik gaji. Bos lapang pun jawab pun rajin-rajin. Tak masalah. Niat kita pada manusia. Pasal urusan dengan manusia. Tapi urusan dengan Allah jangan ada masuk sesuatu itu syirik kecil. Jadi sekarang kita fahamlah, kita wajib mengenal Allah, belajar tauhid sampai kita kenal Allah dan kita jamin diri kita tidak syirik. Jadi sebenarnya kelas kita ni dah selesai. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus beserta dengan dalil, bukti dia. Jadi kita sekarang masuk dalam bahagian sifat Allah ni. Ada 4 cara untuk kita faham. Ada 4 cara untuk kita fahami. Kita dah belajar yang pertama namanya nafsiyah. Ini boleh diterima oleh akal, tapi tak boleh dilihat oleh mata kasar. Apa dia? Satu sifat Allah, wujud. Allah tu ada. Akal terima. Tengok alam ni satu atur. Banyak yang manusia tak terjadi. Kadang-kadang terperanjat kita bila dengar berita-berita yang di luar dugaan, di luar sangkaan kita. Jadi tak ada yang masuk. Tapi kita tak boleh lihat dengan mata kepala ni macam mana Allah tu. Itu yang sudah lalu. Tapi sekarang kita dalam memahamkan satu sifat yang sikit susah nak faham.
Nama dia salbiah. Sifat ini tolak saja yang tak layak pada diri Allah. Tak boleh fikir, jangan fikir rosak. Dan tak boleh lihat kesan. Tapi yang ketiga, ma'ani pula, orang boleh lihat kesannya. Awak boleh lihat kesannya dan awak dapat terima lihat. Apa takdir alam? Apa takdir alam? Umur manusia tak sama meninggal dunia. Satu keluarga makan sama, tapi ada yang kena kanser, ada yang siapa takdir. Ini nampak kesan dan boleh diterima oleh akal, ada yang mengaturnya. Itu makna. Maknawiyah pula terima akal tapi tak boleh lihat dengan mata. Pasal itu sifat diri zat. Jadi sekarang apa yang kita nak faham ni, salbiah ni, kita dah sambung sifat yang keberapa? Baru nak mula Baqah. Baiklah, kita ulang balik lah pasal ni sifat susah sikit. Kita ambil salbiah namanya, iaitu sifat menolak atau menafikan sesuatu yang tidak layak pada diri Allah. Sifat ini tidak boleh dilihat oleh mata dan juga tidak dapat dipahami oleh akal. Yang susah. Nak faham tak boleh, nak fikir tak boleh, betul tak boleh. Hanya tolak saja yang tak layak pada diri Allah. Ada 5 sifat dia. Jadi yang ada ayat Quran ni tertinggal 1. Okay? Nombor 1 pindang, nombor 2 batuk Baqah. Baqah tu tertinggal yang ada ayat Quran tu. Okay? Jadi yang pertama pindang. Apa itu pindang? Itu sifat salbiah. Ada, tak ada permulaan. Ada, tak ada permulaan. Awak nak lihat? Ada mula macam alam ni, macam langit dan bumi. Langit dan bumi ada mula. Sebelum Allah jadikan tak ada apa-apa. Allah jadikan langit. Mula-mula tak ada. Kemudian baru ada. Kemudian akan balik tak ada. Mula-mula kecil. Sekarang dah besar. Nanti tak boleh balik kecil. Tapi perangai budak kecil balik kan. Orang tua balik perangai budak kecil. Aduh, menangis, orang tua nak belai, tak macam baby sangat lah. Jalan pun nak dipimpin. Tak budak. Subhanallah. Dia nak panjang umur, Nabi dah kata bulan tu sabit akan balik sabit. Jadi begitulah manusia. Manusia punya hidup kalau dipanjangkan umur macam bulan balik. Dia kena penuh. Kenapa kata orang bulan terang Kebelasan. Oh, tak pernah penat awak, tak dapat tahu. Tapi bila dah puluhan dah mula, saya tengok budak-budak ni naik tangga jajakan. Apa kita nak naik, ya Allah, 2-3 tangga tu gayus. Tak boleh cepat. Nak cepat tak boleh. Budak-budak ni tak naik apa. Budak-budak ni tak nak jalan dengan ini. Ini dia suruh cari ini yang sama saiz. Dia punya buka langkah pun sama. Budak cepat. Jadi inilah dikatakan ni bulan tengah penuh. Ingat pelepah puncuk jangan ketahukan pelepah. Satu hari nanti puncuk akan jadi pelepah. Puncuk tegak aja. Puncuk kata yang itu dah bengkok, dah gayut-gayut, dalam lambai. Nanti kau puncuk akan jadi pelepah. Pasal kita muda disuruh hormati orang. InsyaAllah nanti kita tua, kita dapat barang. Kita nampak orang tua biasalah. Ada orang tua jalan waktu dulu.
jangan. Kita nak jalan dulu. Tengok orang tua angkat barang berat-berat, nak tolong tak? Kan, ada itu dia. Sudah tahu tak boleh angkat. Kaki nak angkat susah atau selit-selit, dia angkat berat-berat. Ada itu, jangan tolong. Jadi tak bolehlah, kalau boleh kita sesuai dengan itu. Orang tua dia juga lain. Orang pernah ada orang tua pergi haji orang, agak banyak anak, banyak cucu, orang keluar tidak tahu. Tapi orang keluar, 6 lai, 7 lai baju baru. Asal orang keluar berdosia-dosia itu, apa selendang. Jadi dah banyak, dia action tau duduk saya, duduk sini bawa saya jalan lah. Dia tak tahu jalan ni duduk itu tapak, boleh lah nak naik ke tangga. Dah pegang gini, ada lagi taruh kat ini. Dia duduk saya, boleh ni kat sini, ni kat sini. Dia jalan. Dia jalan depan kita, okey lah 2-3 tapak. Nak naik tangga tu kalau baru punya terminal, dia jauh lah. Tak boleh tahan, jalan jauh terminal baru tu. Macam mana nak kan dia cakap begitu. Dia ada juga dia lagi. Ni orang muda cakap lain dan kau pun jadi orang tua. Tak boleh kesiankan dia. Aku nak kata mungkin dia banyak anak cucu. Kita pun nanti besok anak cucu, macam ingat anak, ingat cucu, ingat menantu berkuliah. Orang muda tak banyak beli kalau banyak beli ke orang. Yelah, orang tua ni tak sedap lah. Nanti salam lagi, anak salam lagi, cucu salam lagi, nanti balik kosong. Macam dia punya baik tu buat anak-anak, bercucu, bercicit. Orang lain jadi itulah orang macam mana pun Islam ajar kita hormati orang tua. Siapa yang tidak, orang muda tidak hormati orang tua tidak kesiankan orang muda, itu bukan hormat. Ini bukan mana tu. Orang muda tidak hormati orang tua. Orang tua tidak kesiankan orang muda, itu bukan. Kita tak boleh buat alasan. Kadang-kadang orang muda buat alasan, cuma nak orang tua ni, orang tua ni, apa ceritalah. Asal dia tua, maka boleh kita orang. Sebab kalau doa, adab nilai dan siapa yang lebih tua, itu lebih kabul. Awak mau berapa? Sebab lebih tahun tak apa, yang lebih tahun itu semua doa. Biar orang tua. Jadi itulah sekarang kita balik. Tidak sifat salbiah tak dapat dilihat. Allah tu ada, tak ada permulaan, tak boleh lihat. Yang ada mula ni juga kita tak boleh lihat. Kita ada mula alam, ada mula langit tu tak boleh lihat. Apa lagi yang tak ada dari sesuatu, tak lihat, cuma tolak aja. Adanya tak ada permulaan. Sebab kalau dia ada permulaan, dia mesti ada kesusahan. Bila dia ada permulaan, siapa yang mula tu, dialah menguasai, dialah yang menguasai Allah. Sebab Allah ada mula, jadi ini mustahil. Jadi kita tolak. Tak ada permulaan, tak boleh fikir, tak boleh lihat. Fikir pun tak boleh. Jangan fikir, itu rusak. Kita disuruh fikir ciptaan Allah. Tengok bulan, kita dah belajar apa ni? Surah Yasin. Ada tak kita dah belajar apa bulan? Wal qamara qaddarnahu manazila. Dah belum? Belum. Sudah kan? Jadi sekarang boleh tengok bulan tu sampai begini. Jadi kalau menurun begini, menurut bumi, itu akhir bulan. Tapi dia bila bini, itu awal bulan. Kemudian saya tengok hari Senin tau, betul, saya kira-kira malam tujuan bulan, hari Selasa tujuan bulan.
Senin. Selasa semalam saya tak tengok. Hari saya tengok dia dah macam keluar. 8 Senin. Jadi bulan ini Allah beritahu semua planet yang ke atas tak berubah, tapi bulan senantiasa berubah. Bulan memainkan peranan tunjukkan kita punya hari nak puasa Ramadan, hari raya, Wukuf Arafah bulan. Saya tengok kalender Syakban 30, Zulkaidah pun 30. Jadi kalau 29 tu di Mekah sana nampak anak bulan, pasal sana terang, tak banyak awan. Hari Wukuf jatuh hari Jumaat, Haji Akbar. Haji Akbar ni Wukuf hari Jumaat ni tahun 1994. Itulah Wukuf hari Jumaat. Sampai sekarang tak pernah Wukuf hari Jumaat. Pasal kita tak harap kerana dia hukumnya hari Rabu, hari Khamis. Kalau hari Khamis pun tak boleh jadi hari Jumaat. Dia tak boleh dia boleh dulu, dia tak boleh temu. Tapi kita tengok kalender sekarang, kita punya negeri hukum hari Sabtu. Okay. Kalau nampak anak bulan bukan Jumaat. Jadi anak bulan yang mana? Bulan hukum Allah Alam. Allah Alam. Tapi kita sini tak nampak anak bulan pasal awan penuh. Sebab asyik hujan je, tak terang tahu ni langit. Kita 30 buka hujan. Jadi kita punya hukum sini hari Sabtu. Jadi kalau awak puasa, kalau sekiranya Mekah jatuh hari Jumaat, awak tak boleh niat hari Jumaat tu 9 Zulhijjah. Bukan. Ini mesti niat saja aku puasa esok hari lah, sunat 8 Zulhijjah. Hari Jumaat malam Sabtu saja aku puasa esok hari 9 Zulhijjah. Hari Sabtu 9 Zulhijjah. Kita mesti ikut sini. Kita tak boleh ikut Mekah. Kita bukan duduk kat Mekah. Mana negeri awak berada, bulan baik, matahari baik, awak mesti ikut negeri. Sebab jangan nak ikut tempat lain ni. Sebab satu masalah tahun ini Ramadan, ada orang yang buka puasa ikut waktu sibuk. Dan kita dah terbang dekat bingkap dapat terbang tu terang. Agak ni baru pukul 7. Ni dah pukul. Kita tu Singapura dah pukul 7. Singapura dah buka. Betul Singapura dah buka. Waduh mana? Awak nampak tak tu terang berderang? Kalau orang buka tak tahulah. Tak nampak berderang. Itu boleh cakap Tuhan, saya buka, saya tak nampak matahari lagi ada. Ini satu kumpulan yang tak salah saya macam pertama. Dia buka, matahari lagi terang. Tolong awak tak boleh ikut negeri lain bila awak ada negeri. Kecuali kalau awak ada di kutub yang ada negeri 3 bulan siang, 7 bulan malam, takkan awak nak puasa sampai 3 bulan? Kalau dah macam itu, ikut negeri yang terdekat, bukan negeri itu, negeri yang terdekat. Waktu Ramadan dekat Kanada sana, pukul 3 subuh, pukul 9 maghrib. Ada kita orang Singapura ikut Singapura tak boleh. Tapi ikut negeri ni tak boleh. Jadi ada matahari. Dia bukan 3 bulan siang, 3 bulan malam. Kalau 3 bulan siang, 3 bulan malam, awak boleh ikut negeri yang terlalu faham. Ini jangan salah macam ni. Jadi itulah katakan. Kita boleh tengok logo, lambang ciptaan Allah untuk macam mana Allah jadikan manusia ni, Allah letakkan
dalam badan manusia ni menghairankan. Tengok itu, Allah. Saya baru-baru ni tengok bulan belakang, ada dia punya, kata orang, contoh bulan belakang. Subhanallah, subhanallah. Apa pasal? Dia berkeping-keping. Satu keping ada, tak tahulah, heli ke, apa dia tak tahu pula tu. Ada alasan. Kemudian bila sampai dekat bentuk ni, kecil tulang ni pun ada alas juga. Jadi saya belum kira, kita nak kira juga berapa dari bentuk ni sampai ke bentuk keping nanti ada alas keping, sebab kita boleh duduk, boleh bergerak. Aduh, tengok ini logo, ni nampak ciptaan Allah, heran. Dia punya dan tulang ni, dia punya alas tu, jelly ke apa benda lain, sama besar dia, tak terlebih, tak terkurang. Ini baru cerita tulang belakang, belum tengok jantung, macam mana dia berfungsi, macam mana dia mengepam, belum tengok usus, macam mana makan dia, proses jadi najis, yang mana kalau manusia punya najis lain, satu warna. Kita boleh kenal ni najis manusia, najis binatang. Manusia punya semua coklat. Walaupun dia makan nasi putih, mana datang warna tu? Tak, lauk pun putih, semua putih. Awak try tasting, makan semua putih. Susu, jangan makan yang coklat. Tetap dia keluar. Subhanallah. Tengok, kaji. Sabar. Kita tengok. Kalau boleh, setiap hari tak. Sabar iman, topak iman kita, tingkatkan takwa. Pasal apa? Kita ni hidup. Awak jangan ingat makin hari makin senang ya. Ujian makin berat kan. Dan umur dah meningkat, nak duduk susah, nak jalan susah. Orang tua nak tidur pun susah kau boleh. Kan tinggi kekasar. Orang muda patut kalau dia tak tidur nak mata air dia. Ini dah semua kita mesti kuatkan iman. Pasal kalau iman tak kuat, dia nak pergi belajar. Kita sudah belajar hari ini. Sudah. Kita tinggalkan dunia ni maklumkan alu-alukan. Wala tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu duka-cita, gembiralah, syurga senang menantikan. Ini tak datang. Dia kena syarat. Kita tauhidkan Allah, satu, kedua, istiqamah. Boleh. Orang tak pernah pergi haji pun tak apa, tak mampu. Tak pernah sedekah, tak apa, tak mampu. Tapi dua ni ada, tauhid, istiqamah. Cuma sedekah ni, dia besok di akhirat ada 4 pintu. 4 pintu. Babu solat, babu rayyan, babu sadaqah, babu jihad. Kita mesti bukti sekarang salah satu dari 4 pintu. Kalau tidak, kita masuk babu nar. Babu salah, orang yang mungkin salah, tapi dia suka. Tapi kaki sakit pula, mana yang awak boleh lah. Alah, okey lah. Babu rayyan, orang yang rajin buat. Apa puasa sunat dibuat. Ini orang yang tak pemakan lah. Macam kita pemakan tak boleh. Ber-12 saja berak. Macam dia berhenti berhenti. Ini orang dia ber-12. Ada orang macam 3 bulan awak. Saya tanya dia, macam mana nak puasa ni? Dia kata, tak lapar. Ada satu orang tu dia makan, dia kata dia sahur 2 keping putih. Alamak, 2 keping putih. Alamak, kita tunggu je. Okey, kita tak mampu. Kalau puasa je lebih. Bagus sedekah. Bagus sedekah kau tak mampu. Saya ni kata orang sedekah
sedekah ni, ini dalam hati kau ingat. Bukan dengan wang ringgit saja. Banyak orang masuk syurga orang miskin. Hati ni suka nak beri pada orang. Aku yang ada. Kalau awak ada 3 biji buah apple, 2 biji makan tak cukup. Lepas tu biji ni simpan pun busuk, kasih orang. Ni saya ada, ni saya bawa ni satu je. Orang pun dapat, terima kasih lah. Muka berseri-seri, senyum-senyum. Rasa terbanyak. Itu bagi sedekah. Bukan pasal awak kaya. Awak ni minat suka nak beri orang. Tak kira berapa yang awak ada. Apa yang awak ada. Hujung ada berlambat-lambat. Satu lai, 2 lai. Tengok orang yang pakai tudung musuh-musuh tu. Kasih. Macam kita nak pegang dulu lah. Sekarang saya dah tak buka lagi. Nak siap rambut tu pakai teruk sekali. Jadi kita kalau ada pakai dalam, jadi sekarang semua dah berjam-jam. Pasal agak dibongkar ni semua tanya dulu agaknya diri dalam kaki ke apa. Kesian. Jangan dia pakai stocking koyak-koyak. Mungkin gitu. Tapi minat tu. Ini bukan paksa tu. Ini bukan paksa. Ini bukan turu-turu. Tak boleh saya kasih dalam. Tak. Tapi dia kali orang tak nak kasih. Suka. Ada orang tu orang datang rumah dia, jangan balik sampai kenyang. Nanti adalah nak goreng tu, sekejap paksa suruh makan. Tapi kita tengah makan, Assalamualaikum. Alasan alah segan awak, kan dah tinggal tulang, lauk dah tak bersayur. Hati minat nak kasih orang makan ni, inilah rezeki awak yang awak datang lambat. Saya dah habiskan sayur, dah habiskan ikan dengan 3 kepala. So dia tak lah. Ini bukan masalah nilai kebenaran tau. Ada orang tak suka, dia rasa dia beri ni orang jadi. Baik. Dia ada orang suka. Apa ni? Bila sikit apa dia nak masuk? Masuk tu macam bila beri dia macam hati lapar. Ini sendiri tau antara kita dengan Allah. Bukan pura-pura dengan paksa. Awak paksa pun tak guna, tak ikhlas. Awak akan masuk itu bagus Allah. Sama ada sedekah dengan kebedaan, sedekah dengan tenaga. Itulah tengok orang tua kat berat tolong. Orang buta jalan peng-peng. Apa itu dengan tenaga? Manfaatkan pada orang lain. Sampai Nabi beritahu kita tanam buah-buahan, burung makan buah kita. Tak ikhlasan, tak halal itu burung makan. Tapi itu sedekah dari kita. Apa saja yang boleh beri manfaat pada hamba Allah, tak kira siapa, sedekah. Orang yang beri makan kucing, sedekah. Senyum kepada saudara kita, senang hati tengok kita senyum, sedekah. Hadis Nabi lah. Tapi tak lawak tu sosial. Orang kata lain itu. Itulah jangan pergi belajar. Biar labu pergi belajar. Awak tengok labu tak berjalan itu, buka lip je. Dengan suami orang pun senyum. Tak boleh lah. Maknanya dia punya tujuan ni menggembirakan, menyenangkan. Satu lagi baru jihad. Ini berat sikit. Awak pergi jihad lawan nafsu. Satu lagi jihad untuk meninggikan syiar Islam, mengembangkan ajaran Islam. Ini berat sikit. Tak kira lah dalam keluarga kita, kau cucu kita ni pergi kau ngaji, mak kau memang mak dia kata bukan tak nak hantar ngaji, tapi ni dah hantar tuition, dah apa duit sekolah ni dah berapa banyak, jadi tak mampu nak pergi ajar, hantar budak ni mengaji yang rendah bulanan dia, hantar madrasah rendah bulanan pun tak mampu. Kita sebagai nenek lagi uniform apa semua.
Jadi itulah dikatakan kita mesti ada bukti mana itu yang sudah disediakan tadi. Tapi kalau kita tak bukti, Allah Alam mana itu mana kita bukti. Jadi kita bagi sini, kita ambil satu aja tadi, bakok. Hidap. Nanti kita akan sambung bakok. Ingat saya sambung bakok. Ini tak ada bakok. Wallahu a'lam billaahi Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa bil haqqi wa qawlina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana wa li hadirina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa salamah. Salamatan fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.